hancur Amerika. Amerika memang celaka. Kita sekarang berada di luar kedutaan Venezuela. Kita akan sekejap lagi akan pergi ke embassy Amerika Syarikat, iaitu teroris nombor satu dunia. Hari ini teroris nombor satu dunia ini boleh masuk ke satu negara dan menculik presiden dan untuk merampas minyak mereka. Dan kita nak bagi amaran kepada Perdana Menteri Malaysia, kalau Perdana Menteri Malaysia tak ikut cakap Amerika, satu hari nanti mungkin dia pun akan dibawa dari helikopter dan dibawa ke Amerika. Apa yang dibuat oleh Amerika adalah jenayah antarabangsa yang dikutuk oleh banyak negara-negara dunia yang bertamadun, tetapi Amerika bukan satu negara yang bertamadun. So kita hari ini bersolidariti di luar kedutaan Venezuela sekarang, kerana kita selepas waktu sembahyang solat, kita akan berjalan ke depan kedutaan Amerika untuk menunjukkan protes kita. Protes sebegini berlaku di seluruh dunia. Rakyat membantah tindakan Amerika yang menculik seorang presiden yang dipilih secara demokratik. Hancur Amerika. Amerika memang celaka. Okey, dan PSM, golongan sosialis, golongan kiri di seluruh dunia akan membantah, dan mereka yang cintakan keamanan akan juga membantah tindakan Amerika ini. Ini adalah agenda imperialis. Kita akan lawan sampai dunia ini lebih adil untuk rakyat terbanyak. Hidup rakyat, hidup Venezuela.